Dari darjah 1 sampai habis waktu, dari rasa malu hingga jiwa aku buntu. Banyak yang terbuang untuk pelajaran. Cikgu bilang depan aku tak ada harapan. Masa hadapan gelap mula nak meragam. Jika dikenal mula tenggelam tak tentera. Assalamualaikum guys. Nak kongsi dengan korang satu cerita. Itu hari ada aku balik ke kampung. Kita jumpalah dengan kawan-kawan aku yang satu kursus di Taiping, Perak. Bila dah lepak kat kedai makan tu, dia orang ceritalah pasal pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu. So aku teringatlah satu cerita. Member aku ulang balik cerita tu. Aku baru ingatlah cerita tu. So aku nak kongsi dengan korang lah cerita tu, supaya cerita ni masih aku ingat dan aku videokan, dan aku sambil-sambil tu aku boleh kongsi dengan korang satu pengalaman yang sangat berharga lah bagi aku. Okay guys, kita pendekkan cerita. Tak silap aku pada 2007 lah, aku menghadiri satu kursus pertama aku dalam kerjaya aku, kursus trade aku di Taiping, Perak. Pada satu hari kami ni tengah belajar dalam kelas, tiba-tiba penyelia kursus datang bagi tahu yang jurulatih kami, kopra ni, ayah dia meninggal dunia. So kami buatlah collection untuk sumbangan kepada jurulatih kami ni. Dalam masa sama, kami bertanya kepada penyelia kursus tu apa yang perlu kami bantu. Penyelia kursus kata tak perlu bantu apa-apa sebab pihak camp dah hantar 5 orang ke tanah perkuburan untuk pasang kemah. Selang dalam sejam 2 jam, penyelia bagi tahu nak cari lagi 5 orang untuk bantu gali kubur. Di tanah perkuburan tu dah ada orang yang gali, tapi pihak camp ni hantar lagi untuk membantu. Aku dengan kawan-kawan aku ni ambil kesempatan untuk keluar dari camp. Kau bayanglah kalau kursus 3 bulan kat situ, duduk dalam camp memang stres tau. So bila dapat keluar, enjoy lah sikit. Tapi hari tu fikir nak keluar daripada camp je. Tak apalah, pergi gali kubur pun gali kubur lah. Aku dengan kawan-kawan aku ni pergilah 5 orang. Tim pertama dah pergi pasang kemah. Lepas tu tim kedua pergi pula untuk gali kubur. Waktu tu pakcik tu dah mula gali dan dibantu oleh tim pertama yang pasang kemah tu. Dia orang bantu, so kami datang bawa cangkul, bawa apa. Kami pun bantulah pakcik tu. Dalam masa sama ada aku punya incah bagi tahu, pakcik tak apa, pakcik duduk atas je, kami yang gali. So pakcik tu bagi tahulah kat sini. Nak jadikan cerita, waktu kami gali tu kami bertukar-tukar. Tak silap aku, masa gali kubur tu parah pinggang kot, air mula keluar. Yang aku ingat masa tu, air mula keluar. So kami stay gali. Bila air tu semakin naik, so kami cakap kat pakcik tu, cerita tak apa, gali je dulu. So kami bertukar-tukar lah gali. Pakcik tu pun datang dengan pump air untuk sedut air keluar. Tapi stay air keluar. Pakcik tu pergi ambil pump kedua untuk kami gali ikut ketinggian. Silap aku 7 kaki, lelaki kan 7 kaki kan. Pakcik kata tak apa, gali sampai ukuran dia je lah. Dia bagilah ukuran ni, lebar macam ni. Gali. Dalam air, kami tengah gali tu, air memang, air tengah naik. Banyak sangat air. So dalam hati aku terdetik lah, apa yang Tuhan nak tunjuk ni sebenarnya ni kan. Kami ni dalam 10 orang ni, tengok kau, tengok aku, nak bertanya tapi rasa sebersalah nak tanya ke pakcik tu. Gali je lah. Gali. Kami pun stop. Pakcik tu matikan pang air tu, bagi tak apa air, bagi air naik dulu. Dah siap gali semua. Datanglah seorang orang kampung bagi tahu jenazah akan datang ke kubur selepas daripada semayang jenazah di masjid. So waktu jenazah tu keluar daripada masjid, kami pun dapat panggilan, bagi tahu kat pakcik tu bagi tahu jenazah tu dah mula datang ke kubur. So kami mula pasanglah pang air ni. Pasang pang air, dua-dua bagi air keluar. Siap ada pakai baldi lagi buat keluar air apa semua. Pakcik kata tak apa, kita buang air. Waktu tu dah kami 10 orang ni dah tak ramai yang nak turun ke bawah. So dalam 2-3 orang termasuk akulah turun ke bawah. Yang lain dah macam dah takut-takut nak turun lah. So bila dah jenazah tu dah sampai ke tanah perkuburan, daripada van tu orang nak angkat ke tempat ke bumi tu, air terhenti. Waktu kami pump tu, dia tak ada dah keluar kot dinding apa tanah tu kan, tak keluar dah. Sebelum ni kami tengah gali, dia keluar air, keluar macam air mata air keluar kan, tak terhenti macam tu je.
Pam dah satu pan dah dimatikan. Tinggal satu pan lagi. Dah kering dah. Lepas tu matikan dua-dua pam. Lepas tu jenazah dah sampai dah. Lubang tu jenazah dekat tepi. Aku dengan kawan aku ni masih ada dekat dalam tu 2 orang. Pakcik kata tak apa, buang tanah yang basah kat bawah tu kan. Buang, letak dalam baldi buat naik. Aku dengan member aku ni pastikan liang lahat tu rapi. Kemas-kemas sikit dalam tu yang basah-basah yang tadi, buang seluk-seluk dalam tu, buat naik atas. Aku ni orang terakhir lah naik daripada liang lahat tu. Waktu aku naik tu dah tak ada air, sikit pun dah tak ada air. Kau bayangkan tadi air yang penuh. Waktu kami gali tu air keluar. Waktu jenazah tu sampai ke kubur, air terhenti. Aku naik, orang kampung pun buatlah. Kami pun tolong untuk turunkan jenazah ke dalam liang lahat tu. Lepas tu orang kampung buatlah gumpalan tanah tu apa letak di jenazah apa semua kan. Orang kampung ambil alih dah untuk ni, dan kami cuma tarik pasir bagi masa nak kambuskan. Yang tu je. Lepas tu baca talqin apa semua. Kami pun letaklah balik pang air tu di tempat pakcik tu suruh tempat letak. Lepas tu kami asing lah cangkul kami dengan cangkul tanah perkuburan tu. So waktu kami basuh kaki dah, orang dah mula dah beredar apa semua, dah settle semua. Kemah dah mula buka semua. Kawan aku ni mula pergi tanya pakcik tu lah sambil-sambil dia basuh cangkul apa semua kan. Pakcik, jurulatih kami ni punya ayah ni, dia ni orang macam mana? Pakcik tu kata kenapa? Tidak sajalah nak tahu. Dia kata si arwah ni dia seorang yang ringan tulang, suka membantu orang, suka tolong orang. Tu pakcik kata tu yang dia tahulah. Selebih-lebih tu dia tak tahulah, dia kata. Yang dia tahu arwah ni memang suka tolong orang, pemudahkan kerja orang. So aku relate dengan apa yang terjadi tu. Tengok tu orang tunjuk. Waktu kami tengah gali tu betapa susahnya nak gali dengan air apa semua. Bila jenazah dah sampai, air semua dah stop. Air yang keluar banyak tu stop. Tuhan mempermudahkan waktu nak kebumikan dia tu. So aku rasa keajaiban yang Tuhan nak tunjuk kat kita yang masih hidup ni. Itulah satu pengalaman yang aku dapat daripada peristiwa aku gali liang lahat waktu aku mula-mula kursus dululah di Taiping. Tak silap aku kampung dia di sepadang di antara Perak dengan Kedah. Selama ke apa nama tempat aku tak pastilah nama tempat, tapi sepadang. So kawan kami ni pergi beli air kat Kedah dia kata. So bila tanya-tanya dia kata sepadang, Kedah sana Kedah sini Perak. Mana kampung tu berhampiran lah dekat sepadang antara Kedah dengan Perak. Itulah yang aku tahu peristiwa tu. Aku harap peristiwa ni aku videokan dan aku simpan untuk kenangan aku, dan untuk korang yang tengok video ni, inilah satu peristiwa dan satu pengalaman yang berlaku pada diri aku. Okey, jumpa lagi di lain cerita. Assalamualaikum.